Hai, jom kita tengok kita punya perjalanan hari ni daripada KLIA 2 nak ke Medan Airport Kuala Namu. Sekarang kita berada di Airport KLIA 2 lah. So beginilah, kalau beli dengan AirAsia, mostly ada pengalaman ramai yang kena delay lah. So kita daripada pukul 9 sampai pukul 11, itu daripada kita semalam dah. Tapi hari ni 11 sampai pukul 2:45. Tapi tak mengapa, kita enjoy saja. Adalah hikmah dia kan. So kita ni sekarang ni kita dah sampai awal, kita terus masuk dekat gate. Biasanya kalau AirAsia ni dia bagi hujung sekali lah. Selalu dapat laju. So tak apa, kita dah datang awal, kita punya gate dekat Q13. Begitu. Bila dia delay 2 jam, so kita dapatlah makanan free tadi, nasi lemak. Sekarang dah masuk dalam flight lah. Tak ramai sangat, tak kurang sangat, sedang-sedang sahaja. Daripada KLIA 2 ke Medan ni pun tak sampai 1.5 jam pun. Sini kita dah sampai dekat Airport Kuala Namu Medan. Dan bersama dengan abang driver kita, dengan tour kita, Pak Lutfi dan Pak Razi gitu. Ini diorang gitu. So disebabkan kita punya van sepatutnya kita naik Hi-Ace, tapi Hi-Ace tu accident lah pula. Tapi lagi best, kita dapat satu Innova baru dan satu Toyota pula Daihatsu Arus, kalau Malaysia Arus lah. Perjalanan kita ke Medan nak ke Parapat mengambil masa dalam 3 jam 45 minit, ambil 4 jam lah, begitu. So luas pemandangan, diorang punya highway ni tak ada motor, tak boleh masuk. So nampak macam lengang lah. Sebelum kita sampai ke Parapat, kita berhenti dulu kat kedai-kedai ni, kita shopping lah. Biasalah cikgu-cikgu ni kan, kita beli dulu. Ni mostly banyak kacang lah. Dah sampai dekat hotel, apa kita buat? Dah lapar, makan le, apa lagi. So disebabkan delay, banyak program kita dah tertangguh. Tak apa, tunggu esok. Esok banyak lagi program yang kita nak buat.